dalam tempoh setahun yang lepas kan, dari segi isu kehakiman, kemudian isu SPRM. Kau ada dengar dia cerita pasal Azam Baki ke apa, Taqiyuddin ni? Relax. Tak ada. Kan? Saya nak komen, saya duduk tengok video tu, tengok bacok tu beria-ia dengan geng-geng PN dia tu kan, video tu kan. Dan saya ingat masa RUU peranan AG dan pendakwa raya ni, kerajaan dan Menteri Datuk Seri Azalina bentangkan di Parlimen bahawa bacaan kedua itu, selepas itu dia tidak terus dengan perbahasan dan juga undian sebagai mengambil kira pandangan ahli-ahli parlimen, maka ia akan dirujuk kepada sebuah jawatan kuasa pilihan khas lah, dan baru akan dibawa balik ke parlimen mengambil kira beberapa cadangan. Masa tu ke Chief Whip PAS lah, ahli parlimen Kota Baru Datuk Seri Taqiyuddin kan. Dengan bangganya bangun, aku duduk je daripada tempat tu, aku tengok, sebab dia dengan bangganya bangun dan mendabik dada, inilah peranan yang kita mainkan sebagai pembangkang, memberikan semak imbang dan tahniahlah atas kejayaan menyebabkan kerajaan terpaksa menurut basically dia nak kata lah, oleh kerana PN lah, maka kerajaan terpaksa ambil masa dan perbaiki lagi. Dan itu adalah bukti bahawa PN memainkan peranan semak imbang. Dia ambil kredit. Apa masalah dengan kenyataan ambil kredit dia tu? Sama juga dengan video-video bacok duk main dua-dua semua ni. Bukan dia pun yang buat. Tak ada kena-mengena dengan dia orang. Ada dua sebab kenapa tak ada kena-mengena dengan dia orang lah. Pertamanya ialah kerana mereka tak bersuara pun. Itu yang kadang-kadang sangat memenatkan tau. Sebab dia duk sibuk cerita pasal aku tak nak duduk sebelah kau lah. Aku tak nak duduk sebelah kau lah. Lepas tu pengurusi PN, ahli parlimen kemahaman pula sibuk, you bukan calon PM. You bukan calon PM. Kan? Sedangkan kita sedang melalui banyak isu-isu besar negara yang kita perlu berhati-hati dalam tempoh setahun yang lepas kan, dari segi isu kehakiman, kemudian isu SPRM. Kau ada dengar dia cerita pasal Azam Baki ke apa, Taqiyuddin ni? Relax. Tak ada. Kan? Dan tiba-tiba bila keluar pasal AG, pemisahan pendakwa raya, kebimbangan kita bahawa kita mengulangi kesilapan yang sama, memberikan kuasa yang sangat besar kepada seorang yang tidak ada pertanggungjawaban kan. Jadi semua itu kami yang nak kena bentangkan. Bila kami bersuara, kami kena hentam daripada kesemua pihak. Ceplos ni maki hamun tiap-tiap hari kan. Saya tak apalah, kerana saya dah biasa. Saya dibesarkan dalam suasana politik yang penuh fitnah dan juga maki hamun. Daripada zaman UMNO, kemudian yang sambung hentam maki hamun tu walaun pula kan. Sekarang ni tambah lagi ceplos. Jadi saya dah biasa. Tapi bayangkan ahli-ahli parlimen lain yang tak biasa. Ambil contohnya YB Roziah. Seorang ahli politik kanan yang dah lama, tapi seorang ibu, dia lembut, kena maki tau setiap kali kan. Jadi, dan itu bukan tugas hakiki kami pun sebenarnya, tapi oleh kerana Perikatan Nasional itu, saya pun tak faham, dia tak nak bersuara. Jadi dalam kes RUU pemisahan peranan AG dan pendakwa raya ni kan, dia sama ada dia lambat baca ataupun dia proses birokrasi di dalamnya itu sangat lambat, ataupun mereka ni tak faham, ataupun mereka memang malas kan. Jadi dibentangkan di atas meja ahli parlimen hari Isnin. Hari Isnin itu juga kami baca. Hari Selasa kami dah ada pendirian dah. Hari Selasa tak ada apa daripada Perikatan Nasional. Hari Rabu tak ada apa. Hari Khamis tak ada apa. Saya ingat kemudian dengar-dengar macam itu saja kan. Jadi tiba-tiba bila perkara ini memaksa kerajaan untuk rujuk kembali kepada jawatan kuasa pilihan khas, dia jadi hero ambil kredit lah. Ni sebab tu
dia boleh berkawan baik dengan Zafrul ni. Geng-geng yang pandai kona depan ni kan. Itu satu. Tapi yang lebih lawak bila dia PN Perikatan Nasional bangun kata ini peranan kami semak imbang. Sebenarnya apa yang diorang buat pun tidak ada kesan kepada undi 23 tu. Jadi kerajaan terpaksa akur kepada pandangan-pandangan ahli Parlimen PKR yang 10 ini sebab utamanya sudah tentu tidak lain dan tidak bukan. Tanpa kami tidak akan ada 2/3. Kerajaan perlu mendapatkan undi 148. Jadi contohnya kan, kalaulah Perikatan Nasional pun membangkang rang undang-undang ini. Tapi semua ahli parlimen kerajaan bersetuju dan dapat 148. You ingat Azalina akan bangun dan kata kita rujuk balik ke parlimen. Tak adalah, di bulldoze je lah kan. Jadi fungsi semak imbang yang lebih besar juga sebenarnya digalas oleh backbench, oleh ahli-ahli parlimen di sebelah kerajaan yang perlu ada clarity, kecerahan dari segi apa yang tanggungjawab yang kita perlu ada kepada rakyat lah. Oleh kerana kami terpaksa mengambil keputusan yang susah, maksudnya berbeza pandangan dengan kerajaan, dan oleh kerana ada 10 orang, maka nak tak nak kerajaan tahu kalau dibentangkan juga nanti jadi macam RUU had tempoh PM itu tak dapat 148, malu saja. Jadi dari sebelum malu, terpaksalah mereka akur untuk mereka rujuk untuk dibincangkan balik macam mana kita nak tambah unsur-unsur pertanggungjawaban supaya ada orang yang mengawal selia seorang pendakwa raya yang sangat berkuasa ini. Kalau tidak, kita mengulangi masalah yang sama yang kita ada dengan Tan Sri Azam Baki, tetamu kita juga kan minggu ni. Tetamu kita juga minggu ni. Berduet kali ni. Tan Sri Azam Baki, yang mana dia terlalu berkuasa dan dia boleh pergi kejar siapa-siapa dan orang tidak ada recourse untuk mengawal kuasa yang dia ada tu.